Bersepahnya bilik ni. Nak marah, tapi kena sabar. Tak apalah, ni kan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Hari ni kawan-kawan semua puasa tak? Puasa tahu, jangan tak puasa pula. Kawan-kawan tahu tak apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat kepada umat Islam. Kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan sebagai menunaikan salah satu daripada 5 rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183 ni menerangkan kepada kita akan kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan ke atas seorang Muslim yang mukallaf. Kawan-kawan, pernah tak dengar lagu ni? Nawaitu sawma wadin an ada ifadi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sihat, puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Kawan-kawan tahu tak apakah kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan? Ya, betul tu. Berpuasa di bulan Ramadan memberikan kita banyak kelebihan. Dengan berpuasa, ia bukan sahaja melatih kita menjadi seorang yang sabar, ia juga menjadikan badan kita sihat. Selain itu, kita berpuasa boleh menjadikan kita seorang yang pemurah kerana kita digalakkan bersedekah dan berkongsi rezeki dengan orang lain. Selain itu, doa orang yang berpuasa juga mudah dimakbulkan. Jadi jangan lupa berdoa. Rugi tahu kalau kita tak berdoa. Kita sangat beruntung sekiranya dapat berada dalam bulan Ramadan ini. Kerana ini adalah peluang kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kawan-kawan, ingat ya, berpuasa tidak menjadikan kita lemah dan malas. Tetapi, puasa bukan menjadikan kita hebat dan kuat. Sebagaimana kuatnya tentera Islam di dalam peperangan Badar. Tentera Islam tetap kuat walaupun mereka berpuasa. Jadi, kalau tentera Islam boleh menang peperangan ketika berpuasa, kita pun mestilah boleh kuat menjalani hari-hari kita kan? Di Malaysia, kita berpuasa dalam keadaan aman, makanan cukup dan berbuka dengan pelbagai juadah. Tetapi, saudara kita di Palestin berpuasa dalam keadaan sukar dan serba kekurangan. Ini mengajar kita untuk lebih bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Jadi, janganlah merungut kalau lawak berbuka puasa tiada ayam golek ya. Ayam golek? Sedapnya. Oleh itu, kita hendaklah berusaha untuk berpuasa dengan sempurna untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balik kampung jumpa telaga, jus tembikai penghilang dahaga. Bulan Ramadan, iman terjaga, moga diterima amal ibadah kita. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.